Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sekarang anda bersama saya, pengacara anda, Nur Alisha Sofia dari Studio Best TV, TV PSS SK Tengku Baria, Kuala Terengganu. Hadirin yang dihormati, presiden pertama yang berada masuk merupakan presiden dari Rumah Merah, Pembawa Bendera Adil Muhammad Wakiluddin bin Muhammad Zaki. Bersama masker yang bertemakan buah strawberry. Buat pengetahuan semua, Rumah Merah diinspirasikan oleh buah strawberry. Tanpa manis di luar, tapi semangat juangnya luar biasa. Indonesia di belakang ialah pasti bendera tertutup. Dengan pembawa bendera Adil Muhammad Haris Kamil bin Muhammad Suhaimi bersama maskotnya buah merah. Rumah kuning diilhamkan oleh tulisan nanas kerana melampangkan semangat keceriaan, kekuatan dalaman dan kemajuan yang tinggi. Seperti nanas yang teguh dan bergerak, tetapi manis di dalam. Rumah kuning mencerminkan daya tahan, keberanian dan semangat kesetanan yang membara dalam setiap pertandingan. Menyusul seterusnya adalah dari bertiga Rumah Hijau bersama pembawa bendera Adil Ahmad Rizkumwa dengan maskot yang bertemakan buah durian. Moto pasukan Rumah Hijau ialah Hijau Durian Gagah Perkasa bersama Gagah Juara Sentiasa. Dengan tujuan tulisan damai, warnanya hijau menegakkan mata. Rumah hijau, kata ketunggang, semangat juara, membara di dada. Pembawa bendera ialah Adil Muhammad bin Muhammad Hairul bersama maskot bertemakan buah blueberry. Rumah biru diilhamkan oleh tulisan buah blueberry. Kecil, bulat dan penuh kasihan. Kecil-kecil cili padi. Jangan sangka tiada isi. Bulat-bulat pada kerana merupakan satu kesempatan. Manis masam rasanya kalau menang pasti ada. Tidak kita tenang dengan kemajuan yang besar dan luar biasa. Sekian saya melaporkan untuk Best TV. Best TV, saluran informasi anda. Jumpa lagi. Bye. Jangan lupa like, comment and subscribe channel Best TV. Best TV terbaik.